Ini semua ni adalah azab, jenis-jenis azab ya Allah Ta'ala seksa ahli neraka dengan azab tersebut. Ada kita akan baca betapa memang nyatalah kerugian, penyesalan ada orang-orang yang Allah Ta'ala tentukan jadi ahli neraka. Nombor 1 ayat 42 kan, fi samumin wa hamim. Mereka ni berada dalam samum. Samum maknanya angin yang panas. Angin yang panas ni mari mana? Mari daripada api neraka lah. Mana hidup mereka, kalau kita kat 24 jam hidup ni siang malam kita panggil, dalam gelap gemak neraka ni, mereka udara mereka tak dapat rasa kecuali rasa panas. Muka setakat panas, angin tu panas. Dan ulama tafsir kita sebut, dia kata samum ni al-masam daripada perkataan asam juga. Sum maknanya racun, asum maknanya racun, masam maknanya bulu roma, lubang bulu roma. Angin dia ni panas seperti racun masuk dalam bulu roma. Maknanya angin ke? Angin panas tu sebagaimana kita kat, kalau angin panas duduk depan api kat muka lah nombor 1, muka rasa orang kan terkena. Ni seluruh tubuh menyebabkan mereka hidup tak selesa. Ahli syurga, ahli neraka ni. Wa hamim, hamim maknanya air. Bila panas dalam kepala nak ke air, nak ila daga apa kan, Allah Ta'ala siap ke air pula. Angin panas, airnya air yang menggelegak. Hamim maknanya air yang begitu panas menggelegak. Ini hidangan ahli neraka. Wa zillim min yahmum. Dan zil makna dia teduhan tadi, teduhan ataupun bayar. Dalam neraka pun Allah Ta'ala kata ada juga teduhan, tapi teduhan dia ni min yahmum, daripada asap yang hitam. Kita ni diteduhi oleh pokok-pokok ataupun diteduhi oleh awan. Awan ni gelap, awan gelap tak sedaplah kita. Jadi Allah Ta'ala dia sebut sini ada neraka pun ada juga teduhan seperti awan, tapi bukan awan sebagaimana awan atas dunia, tapi ia adalah kepulan asap yang hitam. Yahmum maknanya hitam yang orang kita panggil hitam legas. Hitam yang teramat sangat, hitam lengit ataupun hitam legas. Jadi zillin ni kita panggil teduhan, sini kita panggil Allah Ta'ala tahkum, bahasa Arab panggil mempersenda, mengejek. Bila disebut angin panas, air panas, maka dalam keadaan panas tu ahli neraka nak cari tempat teduh. Ada tempat teduh. Allah Ta'ala kata ada tempat teduh, tapi teduh dia ni teduh daripada kepulan asap api neraka yang hitam legas, yang bila mereka pergi kepada tempat teduh tersebut, mereka akan lemah lah, tercekik hidung diri mereka dengan sebab terpaksa pula bernafas dengan nafas daripada kepulan api neraka yang begitu panas hitam. Ni tuan-tuan semua, kita sekali baca ni, kalau atas dunia lagu ni pakai mati terus, mati. Jadi masalah dia ialah ahli neraka ni tak ada mati.